Kanan nasu ummatan. Tu orang bunyi dengar. Wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu nabiyina mubashirin wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab. Sikit lagi. Baik komplit ayat tu kan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Liyahkuma bain. Lepaskan hak kan. Liyahkuma bainan nasi. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Okey, dia hak mula je bunyi macam gaji rorek-rorek tu kak. Kan? Dia tak sampai hujung kan. Apa dia gaji rorek-rorek? Hari tu dah buat presentation tu. Ihtikak bil Arabi, Bingilizi. Ingilizi dia gaul pula. English. Ingilizi bil Arabi, English. In English. Bukan. Orang dah bagi clue kat depa ni. Apa dia bunyi? Bukan garu. Bunyi garu. Tak ada garu. Bunyi apa? Macam gaji duk rorek-rorek tu. Dalam bahasa Inggeris. Kan hari tu buat presentation. La lettre France. La lettre Rhin. Stretch. Bunyi garu, rorek tu apa dalam bahasa orang putih? Friction. Oh, friction. Tu lah depa ni kan. Bunyi friction kan. So kita kata inspired by friction sound. So this has come out the letter of kha and ghain, not kha. Bunyi orang gaji kan. Istikhdam al-fa's. Istikhdam al-fa's. Jadi bunyi kha dia tak sampai hujung, dia bunyi mula-mula je. Kan? Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dia tak bunyi fima ikhtalafu, tak sampai habis. Mula je. Fima ikhtalafu fi. Pasal apa bunyi mula-mula saja? Sebab dia peringkat level yang ketiga, dia dah di luar halkum. Dia huruf halkum tapi level ketiga. Huruf halkum level ketiga. Okey, lagi. Tak, pasal apa dia bunyi? Dia tak bunyi sampai hujung. Dia tak bunyi fi makh. Dia tak bunyi sampai hujung. Dia bunyi mula je. Fi makh talafu. Sebab kita buka rahim. Alasan sifat. Nak kena ni tak masuk kelas tajwid. Kan? Mana seorang lagi tak tahu tak masuk kelas tajwid? Mana lagi dua orang lagi tak tahu? Tak masuk kelas tajwid? Tak ada rotan kat saya, ada kayu. Esok nak bangkit pagi nak cari kayu. Okey? Kena masuk kelas tajwid. Sebab apa dia bunyi pada mula-mula saja permaisuri sebenyih weh? Pasal apa? Apa? Dia tanya kita apa? Nak kena tibai dah. Doa tu bukannya alasan. Sebab kita sentuh makhraj dia, kita tutup. Ya, lepas apa dia tak bunyi sampai hujung? Kalau dah kata makhraj kha ni dia ada friction, kan? Dia keluar sebab sifat dia. Jangan bunyikan ha dah no. Doa dia bukan pasal alasan bunyikan ha. Cuba habaq kan. Tu sampai kerot-kerot dia sampai macam tu kan. Sebab friction dia tak sampai. Gaji dia bunyi sampai habis. Sampai kayu tu jatuh, toing tu dia bunyi sampai habis. Ni kita tak cerita pasal gaji, kita cerita pasal huruf kha. Pasal apa? Cuba abang. Oh,
Apa oh? Sebab rikuah ni tak keluar. Bukan. Betul lah tu. Betul dah, tapi cerita tu tak apa kena gaya. Sikit lagi. Sebab Ha. rikuah ni Ni hak Zuzu, Zaza, Syasha ni awak dah kelak suara langsung ni pun ni. Ha? Hidup nyorok pula belakang Kak Nuri apa? Ha, silakan Zuzu. Student IPG. sebab suara rikuah tu tak mengalir. Apa ni? Tibai. Suara rikhwah dia mengalir. Ha, suara rikhwah. Pemain suri tu komen lagi tadi kita tanya dia kan. Ha, suara rikhwah tu dia dah mengalir dah. Kan? Suara rikhwah. Apa makna rikhwah? Rikhwah adalah aliran suara. Syu yani rikhwah? Rikhwah adalah daripada perkataan Arab yang membawa perkataan relax. Kan? Rakhi nafsik. Relax. Kan? Relax. Let lu. Kita ambil let lu je. Tapi bila kata rikhwah, dalam keadaan kata suara yang mengalir tu, sebelum bicara pasal rikhwah, kita bicara pasal apa? La ilaha illallah. Mahmusah tak ada. Ni memang no sifat kau. Memang kita tengok cerita pasal sifat pun. Kita cerita kat tangan tinggi-tinggi lagu tu kau nak jawab soalan. Ungang tak nampak benda tu. Kan? Jadi cerita dia, sebelum kita sembang pasal rikhwah, kita kenal dulu, berkenalan dulu dengan sifat Kak Zaitun. Janganlah Mahmusah. Kan? Huruf ha tu dia dipanjangkan suara dia. Mahmusah. Kan? Pasal apa dia panjang? Satu dia sifat dia hams, yang kedua adalah sifat dia rikhwah. Hams itu menunjukkan sifat dia berangin. Kan? Dia berangin. Fi makh. Cuba letak tisu. Jangan letak bagi kena gaji tu. Letak tisu tepi ke gaji. Lepas tu gaji. Tengok tisu tu terbang ke tak? Terbang. Dia mesti terbang punya. Kalau tak terbang tu tak tahulah gaji ke mana halak. Kan? Jadi fi makhtalafu fi tak. Dia bunyi angin di hujung. Angin tu ialah sifat mahmusah ataupun hams. Yang kedua, kita panjangkan sebutan huruf kha sukun tu sebab apa? Sebab dia ada di kalangan sifat ar-rakhawah ataupun rikhwi. Kan? Dia panjang dan mengalir suara itu. Tafaddali liyahkuma. Dengar. Ya, macam tu. Okey, kakak ulang balik. Liyahkuma bainan. Mula jadi balik lagi terus fokus dekat kha kak. Bainan. Jadi balik kak. Kak jangan bagi bunyi kat hidung tu. Liyahkuma bainan nasi fi. Tak mau sebut dulu. Liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Masya Allah, tabarakallah.